Okey, yang ni sekarang kita pergi ke ERT lah. Untuk ERT, okey. Sebab apa kita kena ada ERT? Ramai tak tahu kan. Power plant ni memang wajib lah. Sebab apa? Kita ni jauh daripada bomba. Kalau kita ada dalam plant, kita ada bomba sendiri, bomba uruskan. Macam contoh dekat Petronas punya tempat-tempat besar lah, dia ada bomba punya hub sendiri. Jadi bila ada bomba punya hub sendiri, operation tak terlibat. Jadi bomba ada tim dia sendiri. Contoh dekat balai, betul? Betul. Balai ada kan? Tahu balai bayar berapa untuk dia orang? Balai masih banyak duit. Ketua dia foreigner. Balai banyak duit. Dia orang makan duit banyak tu. Benda tu dia boleh benda tu ERT dia boleh ambil orang luar kan? Bomba, Navy, kebanyakan ex-bomber, ex-Navy. Kadang-kadang bukan ex, kadang-kadang masih bertugas lagi. Cuti dia orang pergi. Gaji mahal dia bayar. Tapi macam kita kat sini, kita tak ada bomba. Jadi kita pakai ERT kita sendiri. Bila pakai ERT kita sendiri, yang wajib first, kita kena pergi training. Wajib. Kita wajib pergi training. Nanti siapa yang terlibat, kita akan pergi training bomba. Satu training bomba. Satu lagi kadang-kadang kita akan buat pergi training dengan swasta. Training bomba ni penat sikit lah kalau berlatih dengan dia orang. Sebab apa? Sebab kena kawat, sebab kena buat macam bomba, real dia punya bomba. Tapi bila buat dengan swasta, dia buat ringan sikit lah. Lepas tu buat pergi kat luar kan, pergi kat Shah Alam ke, syok sikit kan, bagi rasa sikit kan. Tapi sekarang ni akta baru, kita kena ada apa? Tahu? Akta bomba baru, kita sebelum ni dia panggil OKK. Tapi sekarang dipanggil FSM, Fire Safety Manager dengan Fire Safety Officer. FSM dan FSO. Siapa FSM, siapa FSO? Siapa tahu? Siapa FSM sini? Siapa tahu? FSM ni siapa? FSM, Fire Safety Manager. Fahmi, kamu jaga firefighting kan? Barang. Siapa FSM? Akulah. Siapa lagi? Apalah Fahmi. FSM saya lah. Sini saya yang liaise dengan bomba. Lesen sini saya urusan dengan semua dengan saya. Cuma site service macam Fahmi dengan tim dia, biasa dia akan uruskan, ada part-part yang uruskan dengan bomba, dengan barang-barang. Tapi yang bertugas, yang liaise dengan bomba, ketua bomba pantai semua sekali, saya lah. Jadi saya sebagai FSM, Fire Safety Manager, dan setiap department ada Fire Safety Officer. Untuk electrical, untuk site service, check din kan, maintenance semua ada lah. Setiap orang, setiap department ada dunia Fire Safety Officer dia. Jadi kita kalau ada apa-apa, kita akan uruskan dengan dia orang dulu lah. Okay, ni sebelum saya masuk ke Fire Safety ERT, kita tunjuk kes-kes yang berlaku dekat dalam Malaysia. Okay, ni kes-kes berlaku kat Malaysia.
Ngeri kan? Ha? Kena makan tengah hari ni kan? Ni semua yang berlaku kat Malaysia kan? Jadi kita dalam plan ni kalau boleh memang kita nak elakkan benda-benda tu berlaku. Tapi kadang-kadang mungkin akan berlaku. Kita cuba nak bagi elak tapi akan jadi juga. Jadi itu yang saya pesan selalu. Kita nak datang kerja selamat, balik selamat. Kita selalu kena pesan kat kawan-kawan kita, orang bawahan kita, kontraktor kita. Jangan takut nak pesan lah. Angguk Angguk. Jangan takut nak pesan. Walaupun dia buat salah, jangan takut. Kau cakap, kalau tak nak, jadi jumpa aku terus. Malah nak cerita banyak aku senang Degil-degil, sign, keluar terus 7 hari. Okay. Kita ada makluman ada staff kontrak in-house kita yang kena keluar 7 hari. Tapi bukan pasal ada kesalahan lain. Ni 7 hari. Ada 7 hari kena keluar. Ada kesalahan lain. Kesalahan punch card. 7 hari dia tak datang ni. Bukan tak datang, dipaksa keluar 7 hari. Jadi kena ambil maklum lah. Tu yang kita kalau ada staff kita, orang bawahan kita, kawan-kawan kita pesan jangan langgar peraturan. Tolong ikut peraturan yang ada, jangan langgar. Kalau dia pakai PPE tak lengkap, tolong ambil dulu. Okey, macam dekat Tajubin, banyak kali saya jumpa dia orang. Dia naik motor tempat dia orang ni besar sangat. Jadi kadang-kadang dia pergi naik motor, dia tak pakai PPE. Sampai-sampai kat tempat tu, mana kau punya PPE? Lupa je. Senang. Kau pergi patah balik, ambil barang dulu. Tak ada, tak payah kerja. Senang lah. Macam kat sini pun sama lah. Tegur dulu, jangan takut. Dia tak nak pakai, suruh keluar je. Electrical, siapa paling ganas? Siapa paling nak, kalau rasa nak yang paling garang kat electrical? Siapa? Acoy kan? Kau tahu selain daripada Acoy kat pelan ni ada siapa garang ni? Kau tak tengok lagi. Uri tahulah. Uri tahulah. Itu bawah sikit je tu lagi. Itu bawah sikit je. Uri tahulah. Jadi ikut peraturan. Macam ni kes-kes yang jadi ni kan. Yang ni kes ni dia punya welding. Welding ni, welding sini. Dia tak cantik. Pasal welding ni saya teringat kes dekat Johor lah. Kren tumbang ada sebab dia. Salah satu dia pasal welding juga. Tapak welding. Macam ni kes ni lah. Bila welding ni, tu pakai welding mana? Pakai welding. Pakai welding. Bila dah buat welding, kena buat apa lagi? Kena check apa? Siapa yang inspect? Inspector. Welding inspector. Dia buat macam mana lagi? Dia check pakai mata je. Dia ada progress dia lah. Dari UP. Non-destructive testing ataupun destructive testing. Okay. Dia coding lah tu. Dia sebut dia saja je. Saja je. Tanya orang lain dia jawab kan. Okay. Tapi kadang-kadang dia bypass. Bila bypass, sebab apa nak bypass? Sebab nak save duit. Kadang-kadang dia bypass nak save duit. Jadi engineer, aku bagi tahu engineer kena make sure program, prosedur yang sepatutnya berlaku tu kena ikut satu-satu. Sebab aku dah tengok benda ni jadi kat tempat lain. Bila check,
Dia tak buat ni. Macam mana kau boleh lepas? Salah tu sebab dia nak save duit. Contoh dia panggil inspektor tu datang, check berapa dia nak guna bayar pula. Tengok pula keluasan pula. Tengok pula berapa tempat dia nak check. Itu semua bayar duit. Jadi bila macam tu, dia kadang-kadang dia bypass. Especially bila tak ada orang datang check tengok. Staff tak datang check, ni kita bagi tahu person in charge. Person in charge bila tak check ataupun tak tahu macam mana nak check yang cara betul kan, dia boleh manipulate, dia tipu lah. Okay. Contoh juga macam dekat tempat lain, ni bukan pasal welding, pasal diving. Untuk diving dia ada cert yang khas untuk diving, untuk bekerja. Bukannya boleh pakai diving yang biasa, scuba diving punya ni tak terpakai. Untuk kerja kena ada cert diving yang khas, dan dia kena ada medical examination by OHD yang khas, tahu berkaitan dengan diving, dengan scuba dan diving. Tahu satu medical check up tu berapa ratus kena bayar? Kurang-kurang 750. Itu yang dia nak tipu saya. Dekat tempat lain lah, saya buat inspection dan saya kena monitor. Saya minta dia satu-satu. Saya cakap diving punya cert, okay. OHD dan dia bagi yang kopi punya. Saya cakap saya tak nak kopi, saya nak original. Tak ada, dia kata. Saya kata kerja tak ada, kerja tak boleh jalan. Sebab mati dalam ni saya kena jaga. Dia kena bagi lah. Tak ada, dia kata tak ada kat rumah, alasan macam-macam lah. Saya kata tak ada, saya tak jalankan kerja ni. Sebab dia dapat kos untuk kerja baik pulih, macam kita buat kat intake tu kan, sebenarnya mahal. Bila ada diving punya kerja memang mahal gila. Tapi dia nak elak untuk buat inspection tu. Inspection tu valid setahun saja. Dia nak elak bayar kos 750 tu. Dia kata ni pakai photostat. Dia boleh sekarang semua boleh tipu kan. Semua boleh AI punya. Date, expired date pun boleh AI punya. Jadi saya kata saya tak dapat yang original, saya tak buat. Dan dia pergi buat yang baru. Kena 750. Okey, tu satu contoh-contoh lah. Yang ni macam ni ada 4 orang yang maut lah. Okey. Ni pula boiler kan. Sama juga. Ni terimpap kerja-kerja highway punya ni, dia punya beam. Dan ni dalam lift. Ni kes ni dulu pernah tahu lah. Okay. Yang ni dia nak keluar. Dia tertutup. Then dia bergerak. Tiba-tiba dia stop. Bila masa dia stop tu, tiba-tiba pintu ada terbuka sikit. Budak tu nak keluar daripada pintu ni. Dia keluar. Dia orang yang pertama, budak ni. Dia ulurkan dia dulu, panjat. Masa dia panjat nak lalu situ, lift tu bergerak pula dan tersepit terus. Okey. Yang ni kontainer. Yang ni okey, jalan. Ni crane ni ya. Okey, ni pun macam boiler punya. Ni highway. Okey. Tu contoh-contoh lah. Okey, ni saya beritahu ERT dekat Lumut Power Plant ERT dekat Lumut Power Plant, dia ada setiap shift ada ERT dia sendirilah. Jadi kat sini kita ada 4 shift A, B, C, D. Jadi setiap shift diketuai oleh on-scene commander. Shift charge bila jadi sebarang accident atau insiden, dia akan jadi sebagai on-scene commander. Okey. Shift charge akan jadi on-scene commander terus. Jadi dulu lagi ramai lah. Sekarang ni shift charge, yang ni BS 2 orang. Yang ni technician. Yang ni CNI, control instrument. Jadi bila dulu GB3 ada, yang ni semua ganti dengan orang GB3 lah. Ramai GB3. Okay. Ni semua. Tapi bila tak ada orang GB3, orang dah kurang, dia letak security. Tambahan dengan security untuk tambahan, untuk membantu lah. Sebab takut tiba-tiba terjadi kebakaran yang besar. Kebakaran besar. Contoh, satu
Yang ada kat atas, yang turun bawah, ship charge, BS, block supervisor ni, seorang akan duduk kat atas, seorang akan turun, akan bantu sebagai assistant pada OSC. Jadi ni firefighter, first aider, yang ni akan bantu sebagai firefighter lah. Cukup tak cukup? Mana cukup? Jadi nanti ada GB3 nya ship charge akan bantu dengan OSC commander, dan technician dan CNI akan bantu sekali dalam ni. Jadi ramai sikit lah. Bila dah ramai, kita mungkin akan keluarkan security daripada list ni. Okay, ni untuk tim C dengan D pula. Okay. Bila emergency kita pakai channel 8. Semua walkie-talkie pakai channel 8. Untuk masa sekarang ni kita pakai channel 8 untuk SCV. Tapi bila ada GB3, sebelum ni kita pakai channel 13. GB3 channel 13, SCV channel 8. Tapi satu lagi, security channel 10. Tapi bila sebarang emergency, anything happen, kita akan tukar semua sekali pada channel 8. Ini kita punya channel emergency lah. Okay, ni pemadaman lah. Jadi yang ni kita nanti akan pergi training. Untuk semua yang terlibat akan pergi training dulu. Okay, ni berkaitan dengan firefighting dengan fire emergency. Satu lagi nak ingatkan, dia bukannya pasal kita nak elakkan kebakarannya, nak padam kebakarannya. Termasuk dengan kemalangan. ERT ni termasuk dengan kemalangan ataupun ada chemical leaks, kita akan terus akan diuruskan oleh ERT teruslah. Kita buat mana berapa macam mana cakap, kita buat semampu yang boleh. Semampu yang boleh tu sampai kita rasa kalau ONC Commander kata yang ni kita akan panggil bomber, dan kita akan pass pada bomber. Kalau kita boleh uruskan, kita akan uruskan. Kalau kecil-kecil, kita akan uruskan lah. Tapi kalau rasa benda ni terlampau berat, ONC Commander dia ada keputusan dia lah. Okay, ni tak boleh, kita akan bagi pada bomber. Bomber akan buat. Contoh kes-kes berat lah, chemical yang terlampau berat ke, kita tak boleh buat. Atau kebakaran yang terlampau besar ke, kita tak boleh buat. Contoh kebakaran yang besar jadi kat Tanjung Bin, dekat T4, awal bulan 11 tahun lepas. Bulan 11 ke bulan 10? Bulan 10 tahun lepas 3 bulan 10. Yang kita jadi apa? 3 bulan 11. Dia jadi kebakaran tu, kebakaran yang paling besar pernah jadi dekat Malakoff. Dia jadi dekat T4. Dia terjadi lepas kes welding. Dia buat kerja hot work. Yang ni yang kantornya. Bila hot work, dia kata dia ada fire watcher. Tapi fire watcher tak main peranan. Okay. Untuk fire watcher, saya just ingatkan dia. Dia kena ada daripada awal sampai habis. Dan dia perlu tambah 1 jam. Bila orang dah tamat kerja fire watcher tu, kerja hot work tu, dia kena tambah 1 jam. Apa yang korang faham kat sini? Kena stay. Kena pastikan kawasan tu. Jadi kalau orang tu balik pukul 7.30, balik pukul 7.30, 8.30. Dia salah satu cara dia, hot work tu sendiri kena berhenti awal. Contoh dah tahu nak habis pukul 7.30, hot work tu habis pukul 6.30 lah. Janganlah habis pukul 7.30 juga. Hot work tu habis awal. Tapi kerja-kerja lain sambunglah. Hot work sahaja habis pada pukul 6.30. Jadi kerja habis, korang boleh balik sekali. Ni korang tinggalkan dia mesti jagi aku nak balik. Tengok tak ada orang. Mesti nak balik. Kan? Macam makan tengah hari. Contoh makan tengah hari. Korang makan pukul 12.30. Welding 12.30 balik. Dia nak balik pukul, dia nak makan pukul apa? 1.30 pun boleh pergi. Habis tu korang balik pukul 2, dia nak kena ada balik. Berapa minit dia rehat? Jadi korang welding rasa pukul 12.30 nak makan, 11.30 berhenti. Hot work saja. Tapi kerja-kerja lain boleh sambung. Itu yang sepatutnya berlaku. Bukannya 12.30 kau berhenti, kau tinggalkan dia seorang. Memang dia tak buat lah. Jadi yang case yang dulu, jadi dia orang buat kerja, housekeeping semua complete, tapi dia tak perasan ada benda yang menitik spark tu, menitik bawah. Dia punya api tu terkena kepada arang.
pada plastik. Plastik tu menitik. Dia terbakar tu menitik. Lalu dia terbakar bawah besar, bawah sama atas semua sekali. Itu yang keluar dekat dunia exhaust tu. Tu cerita dia. Sebab bila kita test, sebab saya investigator dia, saya test bakar benda tu memang cepat terbakar. Pakai lighter je. Lighter cucuk kat situ je. Terbakar tu. Cepat terbakar. Yang tu dia orang tak perasan. Kadang-kadang benda-benda ni kena tengok. Okey. Jadi fire watcher tu kena main peranan lah. Jangan ikut suka. Okey. Tu berkaitan fire, chemical, accident. Jari macam tadi gambar-gambar tadi, jari tersepit ke, kita assess dulu, try macam sebagaimana yang kita nak buat boleh. Kalau dah tak boleh tu, nak kena panggil bomba, tunggu bomba datang lah. Tapi kita cuba, salah satu kita buat apa? Kalau dia tangan tersepit tak boleh nak lepaskan, nak buat apa? Satu jack. Kalau tak boleh juga, tenangkan dia. Kena tenangkan dia. Dia dah tengah gelabah. Kan? Bila tengah gelabah, dia cepat pucat, mungkin dia akan pingsan. Tenangkan dia. Itu yang penting. Kalau kita tak dapat buat apa, tenangkan dia. Tu tugas kita lah, ERT tu. Okay, ni firefighting system. Firefighting system ni banyak lah. Fire pump system, CO2, FM200, foam water system, water sprinkler. Ni Fahmi pandai lah ni. Macam Fahmi. Okay. Ni CO2 CO2. Ini kita punya apa ni? Foam system Ni foam system ni. Kadang-kadang orang tak perasan foam system ni. Foam system ni boleh valid berapa lama Fahmi? Berapa puluh tahun? 20 tahun. 20. Foam, dia foam tu valid. Bila lama sangat dia expired, dia akan keras. Bila keras tak boleh pakai lah. Dia ada tahun dia. Nanti tengok check boleh lah. Saya memang 20 tahun. Tengok. Tu mahal lah tu nak ganti. Jadi nanti kita akan main-main api ke sini, main-main dengan foam system. Bila Fahmi nak tukar barang tu boleh lah main. Itu hari kita ada main sekali lah itu hari. Foam ni. Sebab jarang boleh guna foam ni. Kalau dekat bomba tak bagi guna foam. Mahal. Okey, ni untuk joki pump dengan electric pump dan diesel pump. Biasa running kita akan pakai auto, joki pump akan running dulu. Dia akan guna 8 bar, 8.5 bar sampai 10.5 bar. Dia start stop. Tapi bila technician kalau yang pergi check, kalau pump tu running banyak kali terlalu berkerap, pergi check mungkin ada water leak, akan menyebabkan dia pump cut in cut off selalu. Jadi kena check lah. Kalau tak dia cut in cut off selalu, dia cepat rosak lah. Lepas tu bila dia tak dapat maintain pressure 10.5 bar, pump akan support lah. Jadi bila dia tak dapat maintain 10.5, dia turun sampai 85, dia start tak boleh naik juga, mungkin ada leak besar ataupun ada kebakaran, and kita start pump tu, dia akan guna electric pump pula. Electric pump start sampai 6.0, okey, diesel pump akan on pula. Okey, ada 3 pump. Okey, untuk makluman, tier 1 kebakaran tier 1 ni kebakaran yang boleh kita uruskan sendiri. Itu yang kita panggil tier 1. Okey. Tier 1 ni kita kontrol, kan? Kita boleh kontrol sendiri dalam plan ni. ERT kontrol sendiri. Okey. Kebakaran kecil, kebakaran sederhana. Besar tu kita tengok macam mana. Besar yang kalau Chief Charge kata, Chief Commander kata tak payah. Boleh kata boleh, kita cuba. Kan? Sebab kita ada fire hose semua sekali kita ada. Tapi macam dekat kes Tanjung B tu, dia orang bawa daripada bawah naik ke atas 4 tingkat, bukan 4 tingkat, lebih daripada 4 tingkat. Turun bawah balik, ambil hose lagi, sambung lagi. Lalas hose tu cair. Ada hose tu dia tak tahan. Naik atas, bakar guna-guna, lalas kebakaran tu panas sangat, hose dekat tengah tu cair. Kena turun bawah lagi, ambil lagi hose. Dia sambung lagi. Jadi dia orang pun tak larat dah. Lepas tu panggil bomba sebelah-sebelah. Okay, cuma untuk makluman, tier 1 adalah kita pakai ERT dalam plan sendiri sahaja. Tapi
Okey, ni berkaitan dengan shower, eye wash. Ada tier 2, tier 3. Hilang pula, alamak. Oh. Oi, hilang pula. Dia tulis tier 2, tier 3. Sekejap. Patah balik. Dia kalau tier 1 dalam peran, tapi kalau tier 2 bomber ataupun authority lain datang bantu. Bomber ataupun kita panggil APM datang bantu. Itu dah panggil jadi tier 2 Tier 3 pula. Tier 3 ni authority yang pelbagai. Contoh negeri lain pun bantu. Dah jadi tier 3. Dia besar sangat. Okey. Okey, ni plan punya equipment, braking apparatus, SCBA, escape set. Okey, braking apparatus ada dua, SCBA dan escape set. SCBA ni tahu tak apa? Scuba. Oi, scuba. SCBA apa? Hai. Tak tahu. Kau kerja berapa lama dah? Tak pernah jumpa. Safe. SCBA apa? Safe. Apa Najmi? Safe cleaning. Safe apa? Belakang braking apparatus. Self control. Check. Okay, CBA kalau ikutkan ramai yang pernah guna, ramai yang tahu. Sebab dia standard. SCBA apa? Tak tahu juga. Aduh. Self-contained. Aduh. Self-contained braking apparatus. Escape set. Siapa tahu? Tapi tak pernah nampak. Escape set ni memang jarang orang nampak. Dalam dia ada tempat-tempat tertentu dalam control room ada dua. Dekat bilik electrical ada satu biasa. Bilik bukan electrical tu dekat breaker room ada satu. Kita letak. Escape set ni digunakan oleh biasa ship charge ataupun orang yang jaga panel. Yang last sekali. Dia bila ada kebakaran ada mengisi, orang lain akan keluar dulu. Dah bunyi fire alarm tu, orang lain jalan akan keluar dulu. Tetapi siapa yang kena tinggal? Ship charge ataupun block supervisor jaga panel tu. Dia tak boleh lari. Dia kena save